Okey, Assalamualaikum. Untuk video kali ini, aku nak bawa korang melawat ke satu tempat yang menarik, iaitu Ladang Tenusu Farm Fresh yang terletak di UPM Serdang. Tempat ini juga dikenali sebagai pusat agro pelancongan yang terkemuka di Malaysia. Untuk ke sini cukuplah mudah kerana ianya terletak berhampiran dengan lebuh raya lekas. Untuk masuk ke sini, bayaran yang dikenakan adalah RM15 untuk dewasa dan RM10 untuk kanak-kanak. Apa yang boleh saya katakan, bayarannya amatlah berbaloi dan berpatutan. Jika anda dapat lihat di sini, tempat ini amatlah besar dan luas guys. Apa yang pasti, anda dapat meneroka pengalaman baru di sini. Bukan sekadar belajar ilmu pertanian dan juga peladangan, anda juga boleh membawa keluarga dan juga orang tersayang menaiki dan juga merasai pengalaman menaiki traktor macam ni guys. Memang sudah puas bersukaria, anda boleh memberi makan kepada kambing, itik dan juga ayam. Selain itu, anda boleh melihat aksi kucing yang aktif guys. Tengoklah tu, tak ada tidur diam. Okey, selain itu kita ada biawak, angsa, ayam, itik dan juga kambing. Rusa pun ada guys. Bukan setakat berseronok, di sini anda juga belajar macam mana biodiversity kerja di dalam kehidupan kita seharian guys. Okey. Wah, lihatlah ulat-ulat ni, sihat guys. Seterusnya anda akan dibawa ke tempat ladang ternakan lembu tenusu guys. Di sini diasingkan antara anak-anak lembu dan juga lembu dewasa. Di sini anda akan diterangkan bagaimana proses penjagaan dan juga pengurusan ladang lembu yang terbesar di Malaysia ini. Proses yang dilakukan cukup sistematik dan juga teratur guys. Sehingga kan muzik turut dipasang di kawasan ladang ini guys. Ini bertujuan untuk mengelakkan lembu daripada stres. Seterusnya, ia dapat menghasilkan susu dalam kuantiti yang banyak. Nampak pelik kan? Tetapi itulah kenyataan yang dilakukan oleh pihak pengurusan di sini. Okey guys, dekat sini aku sediakan beberapa keping gambar yang sempat aku snap di sekitar ladang ternakan susu di kawasan Farm Fresh ini. Sebab itulah susu yang dihasilkan oleh Farm Fresh ini cukup berkualiti dan juga segar. Untuk anda yang pernah ke sini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Dan jika anda suka video ini, jangan lupa tinggalkan tanda like, suka dan juga komen di bawah guys. Okey, apa pun, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.